Assalamualaikum, selamat pagi. Asnam Zamsidi. Ingin review rumah di belakang kami yang telah berjaya kami siapkan hanya tempoh dalam 4 bulan saja. Rumah ni berkeluasan 2,100 kaki persegi. Harga sekarang promosi 290k saja. Okey, rumah ni terdiri daripada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Sekarang belakang kami ni dia kita gunakan konsep klasik moden. Okey, jom kita review sebelah luar pula. Jom. Okey, untuk sebelah luar ni kita lihat ni keadaannya dia sekarang kita ada buat untuk gunakan papan yang berjalu-jalu untuk sebelah atas yang berbentuk A, dan juga kiri kanan kita buat tiang konkrit, dan juga letak lampu adalah klasik English kiri dan juga kanan, dan juga kita buat tapak untuk tiang ni dan juga bendul ni supaya nampak lebih wow keadaannya. Okey, untuk beranda ni pula, untuk luas di beranda ni adalah 16 kaki lebar dan juga 8 kaki dia punya memanjang keluar. Okey, untuk sebelah luar ni pula untuk dia punya tingkap kita buat special ala English, ada corak, ada kotak-kotak. Jadi ini ada request dari owner, ini adalah version upgrade, dan juga setiap tingkap kita sediakan bendul. Okay, untuk tingkap ni berkeluasan tinggi dia adalah 6 kaki, daripada 2 kaki kiri dan juga kanan. Okey, untuk sini pintu safety door, ini adalah special kita bagi termasuk dalam package. Ini owner yang pilih, jadi colornya juga termasuk design. Jadi kita hanya ikut apa katalog yang owner pilih. Okey, sebelah sini pula ada open area, open space. Ini adalah space untuk letak kenderaan ke, motor ke, ataupun letak bunga untuk beriadah sebelah petang yang owner request. Dan juga ada pintu sliding door sebelah dalam, saiz 6 kali 8 kaki, 3 daun. Jenis kotak-kotak. Okey, ini untuk ruang untuk bilik depan. Bilik yang utama, bilik tak utama lah, bilik nombor 2. Okey. Bilik ni tingkap dia special adalah 8 kaki tinggi dan juga 4 kaki lebar, dan juga disertakan untuk tingkap ni berserta juga coping tingkap bendul ni supaya nampak tingkap ni lebih indah, dan juga disediakan line, casing line ni berketinggian antara satu line adalah 18 inci sampai ke atas supaya nampak ala-ala moden, masukkan English juga. Macam inilah konsep dia. Okey, kita tengok sebelah dalam pula. Jom. Okey, ini adalah kita tengok ruang tengah kita masuk pintu dia. Ada pintu sliding, 3 daun, boleh buka keluar. Agak luas ni kalau buka, nampak rumah ni besar. Okey, untuk ruang ni dia bercampur ruang keluarga, ruang tamu dan juga ruang surau ni agak besar sekali bila dibuka macam ni. Okey, ini adalah ruang keluarga. Ruang tamu, sorry, ini ruang tamu. Ruang tamu ni disediakan untuk tingkap depan ada 2, untuk tepi ada 4 supaya pencahayaan masuk lebih lancar dan juga lebih terang lah. Kata ini pintu safety door ni lah, kita buka sekali nampak cahaya dia cantik. Okey, untuk daripada paras lantai ke siling ketinggian ni adalah 10/8 kaki. Okey, untuk silingnya kita bagi L-box, juga bagi downlight beserta lampu yang kipas beserta lampu sekali. Okey, untuk mozaik lantai kita bagi saiz 2x2, warna krim cerah, owner yang pilih. Okey, untuk design sebelah dalam ni ada special sikit, kita bagi tahu sebab kita buat dinding jenis batu expose yang nampak dia original. Kita nampak kalau kata nak buat OTD gambar apa atau gambar keluarga amat sesuai kat sini. Okey, juga tak lupa juga ruang ni, ruang yang besar ni, banyak yang special. Jom kita tengok pula pintu sliding sebelah luar ni. Ini untuk ruang keluarga, ada pintu sliding di sebelah luar ni. Tengok, buka, nampak ada mozaik, juga nampak ada ruang udara, ada untuk jenis batu apung, kita pakai batu apung ni nampak lebih unik, cantik, lebih moden. Okey, kita tengok lagi ruang-ruang yang lain kita masuk. Okey, ini adalah bilik yang kedua. Bukan bilik master, tapi bilik ni macam bilik master saiz besar je. Nampak ruang dia ni agak luas. Kita sediakan poin lampu 1, poin lampu 2 poin, kipas 1 poin, plug aircon kita sediakan di sebelah sana, dan juga plug untuk charging kalau kata kegunaan electrical kita bagi standby kat sini. Okey, kita tengok bilik yang master, bilik 2, bilik 3. Okey, ada di belakang sini. Okey, inilah bilik master. Ini adalah ruang solat. Okey, ini adalah bilik yang ketiga dan juga bilik keempat. Okey, kita tengok bilik master. Bilik master ni besar, lebih besar daripada bilik lain, amat besar. Sediakan semua juga poin lampu 2 poin, kipas 1 poin, poin aircon. Dan juga tingkap kita tak lupa juga saiz 3x6 kaki tinggi. Jadi pencahayaan masuk agak banyak kan. Juga cerah udara dia tu masuk agak sekelip udara. Okey, ni adalah tahu dia bilik master. Okey, kita sediakan untuk mozaik sampai ke ceiling. Ini owner yang request sebagai tambahan. Juga table bowl kita sediakan, tapi untuk sink tub ni ini ada owner yang beli, kita pasangkan. Okey, shower head kita sediakan macam biasa untuk basics yang kita sediakan. Okey, untuk tak lupa juga ada tok hang dekat sini kita sediakan untuk pengudaraan untuk bilik air ni. Dan juga untuk pintu tandas kita bagi jenis bifold, daun, corak marble, cantik. Okey, kita tengok bilik-bilik lain. Jom. Okey, ini adalah bilik yang ketiga. Saiznya tu, okey, bilik ni saiz 10x12. Juga sama juga ada poin aircon, ada tingkap, ada kipas 1 poin, lampu 2 poin, dan juga plug electrical ada 2 geng kat sini. Okey, sama bilik ni dengan bilik yang keempat. Ini bilik anak juga, sama juga. Poin lampu 2 poin, poin kipas 1 poin, untuk tingkap disediakan, dan juga poin electrical dan juga poin aircon kita sediakan. Okey, antara bilik ni disediakan juga tandas sebelah luar. Ini spek dia sama je dengan bilik master punya spek. Ini adalah dalam dia. Untuk dinding best kita bagi Taiwan putih, owner yang pilih, sampai ke ceiling, dan juga untuk tub sink ni owner yang beli kita pasangkan, dan juga shower head ni kita sediakan. Okey, untuk kita tengok pula untuk bahagian dapur kering dan juga dapur basah. Okey, ini adalah ruang dapur
kering. Ini owner akan nanti set up gunakan special custom daripada kilang. Dia akan letak kat sini. Kita sediakan untuk dia punya patch tingkap jenis tok hang tolak keluar, panjang 6 kaki, tinggi 2 kaki. Okey, untuk sini adalah dapur basah. Jom tengok dapur basah. Okey. Cantik tak? Inilah dapur basah. Inilah nampak ala moden. Kita masak dengan udara yang fresh kita dapat daripada luar, dan juga kita dapat juga batu angin. Kita pakai batu apung, kita susun dengan corak-corak, nampak cantik dan indah. Sinki kita asingkan daripada dapur ni, dia letak dekat sebelah sini. Jadi kalau nak masak, lepas masak basuh kat sini. Jadi yang kotor hanya bahagian sini saja, hanya bahagian masak saja. Okay, kita tengok pula bahagian tandas. Tandas luar. Okey, sini tandas yang terakhir, tandas yang ketiga. Okey, tandas ketiga. Okey, sebenarnya sama saja dengan tandas yang pertama, kedua, tak ada banyak beza, spek semua sama. Jadi itu sajalah kalau untuk bahagian tandas, tak ada yang begitu obvious. Jadi untuk pintu pun sama, pintu jenis bifold bubble. Jadi kalau katalah kawan-kawan, sahabat semua yang mengenali saya ingin bina rumah, bolehlah hubungi saya, kontak-kontak saya dengan nombor yang saya terakan di bawah. InsyaAllah. Assalamualaikum.